Korang tahu tak brand Miniso? So brand Miniso ni sebenarnya ada masalah. Dekat Malaysia, Miniso ni ada 50 kedai. Kurang-kurang ada 50. Satu dunia ada beribu. So brand Miniso ni dia ada masalah. Dan masalah dia ni start daripada dulu lagi masa dia baru start. Masa dia start tahun 2013. Owner dia nama dia Ye Guofo ni, masa dia baru start, dia ada satu kedai perhiasan nama dia Ayaya. So Ayaya ni tengah ada masalah and tak berlaku lah sebab ada Alibaba yang dah pegang e-commerce. So dia memang struggle nak hidup. So dia macam give up nak lawan dengan Alibaba. So apa dia buat? Dia pergi Jepun. Dia tengok culture dekat sana. Sambil dia bercuti tu, dia study orang kat sana, brand apa orang pakai. And dia nampak ada dua brand, Uniqlo dengan Muji. And dia perasan orang seluruh dunia ni, kalau perception dia terhadap brand Jepun ni adalah bagus. Kalau Jepun je mesti bagus. Dan masa tu 2013, orang punya perception terhadap brand China ni tak macam sekarang. Tak nak brand made in China, tak bagus. Disebabkan ada perception gap ni, dia pun create satu brand yang ada rupa Jepun. Dalam logo dia pakai tulisan Jepun, katakana. Lepas tu logo dia pun hampir sama dengan Uniqlo. Lepas tu design kedai pun dia tiru macam Uniqlo, hampir sama. Dan lepas tu produk-produk dia bagi nama-nama Jepun. Kalau kita tengok marketing material masa dia baru start dulu, dia siap cakap ada satu mamat Jepun ni, nama dia Miyake ni adalah co-founder. Nak jual naratif yang Miniso ni daripada Jepun. Dan perception yang dia jual ni menjadilah. Orang punyalah percaya yang dia ni daripada Jepun. 2018 dia ada 4,200 kedai dekat 80 negara. Besar gila. Dan disebabkan dia dah sangat berjaya, orang dah mula study brand ni. Dekat sini masalah start datang. Orang start tanya dari mana datangnya, macam mana you boleh ada idea, macam mana you boleh jadi begitu berjaya. Dan Ogos 2022 semuanya terbongkar. Tim Miniso dekat Spain, dia post satu gambar dekat social media ni, nak announce dia punya collaboration dengan Disney. Dia baru dapat license daripada Disney. So Disney Princess ni dia pakai baju tradisional Cina, nama dia Shipao. So Shipao ni baju tradisional daripada China, tapi bila dia post benda ni, dia letak kat caption tu Japanese geisha, tapi pakai Shipao daripada China. Memang kontroversi. Orang dekat China mengamuk Memang ada ramai gila orang yang post kat social media, kau kenapa? Kau malu ke nak mengaku kau ni China sebenarnya? Kau kenapa pakai identiti Jepun? Kau ni Cina tapi kau mengaku kau ni Jepun. So perception orang yang Miniso ni Jepun mula hancur. Orang baru sedar yang sebenarnya Miniso ni bukan Jepun, Miniso ni sebenarnya China. Lepas tu banyak orang mula nak ada boycott movement. Kita kena boycott Miniso, dia ni penipu. Masa orang tahu benda ni sekitar tahun 2022, masa ni BYD tengah naik, Xiaomi tengah naik. Memang orang dah start percaya brand China. Dia cakap, engkau nak malu jadi China ke? So apa yang jadi, diorang mempanik gila lah. Tim Miniso ni memang terus buat emergency meeting. Diorang terus fikir apa yang kita nak buat, macam mana PR. Memang pening kepala, cuba nak buat damage control as best as possible. Dan akhirnya diorang minta maaf dan dia mengaku memang diorang ni daripada China. Dia mengaku awal dulu tu nak buat perception Jepun, sebab orang associate Jepun dengan quality. So apa yang dia buat, dia buat operation de-Japanification. Maksudnya dia cuci balik rupa dia daripada Jepun. So operation ni bermula, dia start daripada China. Dia buang identiti Jepun dekat semua kedai dia, and then the global follow through. Semua kedai Miniso dekat seluruh dunia buang identiti Jepun. Sebab tu kalau kita perasan, Miniso masa dia baru masuk Malaysia tahun 2016, logo dah ada tulisan Jepun. Dan lepas dia rebrand, dah tak ada lagi dah tulisan Jepun. Dan sebabkan ini adalah kerja rebranding, memang dia makan duit per juta-juta, and dia punya revenue memang drop. Kalau you buat rebranding, confirm you punya revenue memang akan drop. And dia terpaksa aku sebab dia dah kantoi, and dia memang kena admit lah, memang dia ni memang China. So macam mana dia bounce back balik ialah dengan IP collaboration dengan company yang dah ada karakter yang famous. Contoh macam Sanrio, Harry Potter, Marvel, Disney. Dan bila dia buat IP collaboration ni, strategi dia ni menjadi, dan dia dapat bounce back balik, revenue dia terus roket balik. Dan sekarang ni Miniso bawa identiti dia yang sendiri dan dengan produk yang lebih berkualiti macam yang dia cerita dulu, cuma dah tak ada identiti Jepun. So kita kena belajar untuk create identiti brand kita sendiri. Sebab kalau kita tiru orang, satu orang nanti orang akan tahu juga yang kita ni tak original. Sebab tu penting bila kita nak buat brand, kita kena start daripada diri kita yang original. So kalau cerita ni buat you berfikir macam mana aku nak create brand yang strong, you can contact me at faizrazak.com and kita boleh build a strong brand together. Right, okay, bye.